Assalamualaikum, hai guys. Kita kena mi kari pula kan. India mi kuning aku rebui dulu. Hampa tengok dengan ubi kentang, kacang panjang warna ungu, cendawan, sawi lah dengan ni. Bahan-bahan dia apa toge semua dengan berbola sotong ni, bawang, telur apa semua. Penat weh, penat. Udang geragau lagi dengan santan. Penat cakap weh. Ni bahan-bahan nak tomeh dengan beli, buah pelaga, biji sawi, asam glugok, bawang tomeh. Daun badan jangan lupa aku bubuh. Aku pakai kaskas. Ni buat tengok udang geragau kena bubuh. Yang special dah sat lagi aku pakai roti pat sagi. Bagi sempoi. Dia punya pekat rasa dia. Ni berbola sotong lah buat tengok santan kena bubuh lah no. Kita kacau. Bagi sempoi sikit. Taruh buat tengok tu pekat. Ui. Ni sambal yang aku buat ni. Aku dah packing apa semua. Tengok aku taruh atas pula kan. Ni presentation dia. Buat jangan terliok sudah lah no. Ni hampa nampak ni. Dah packing ni pun semua. Hampa tengok. Apa lagi kan. Aku minta maaf makan hampa no. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok macam mana repi kan. Rasa kuah dengan sambal ni kan. Kuah lo. Alhamdulillah. Sur.